Alright guys, kita dapat satu case hidup tapi lampu tak ada. So jadi kipas tak jalan, lampu pun tak ada. Alright guys, so kita ada satu masalah daripada sini ke balas. Balas ni conversion ni K12B. Button okey. So bila aku off, so maksudnya balas ni conversion daripada AC to DC ni dah pump. So jadi aku kena buat replacement. Old one already stuck. See, brand new one. It's a brand new. Alright guys, so untuk lampu ni case dia lah. So jadi aku buat conversion dari atas terus, tapi menggunakan button juga dah boleh hidup. Motor pun dah jalan. Lampu dah ada. Okay. So jadi untuk model ni masalah hood tak jalan, blower tak jalan, lepas tu lampu tak ada. So jadi bila kita check, mentor tak rosak, conversion daripada AC to DC. Untuk motor, board controller. So lepas kita fix, lampu dah ada, motor pun dah jalan. Alright guys, so in case kalau korang ada masalah tentang exhaust system, display system, nak conversion dan nak repair box sebagainya, boleh PM, ok? Kita cover daripada KL, Selangor sampai juga Johor.